Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sam. So apa khabar semua orang? Harap korang semua sihat, gang. So welcome to 2026. So apa khabar semua orang? Harap korang semua sihat walafiat, guys. So video kali ni aku nak buat tentang recap 2025. So seperti biasa, setiap tahun kita akan buat recap 2024, 2025, apa azam baru untuk tahun ni. Maybe kita agak terlambat untuk kita buat video ni, tapi kita mesti buat. Jadi buat je. Shinra Tensei. Pada Januari hingga April, aku sebagai pelajar tahun akhir dalam Computer Science di MPSA. So aku ceritalah aku buat FYP je. So dapat error, nampak tak error everywhere. Oh my god. Alright. Dah action dah. Okay. BCN, student BCN. Oh, ni ada packet tracer. Alright. What it? Barang tu pantai orang bila dia tak dapat run. Memang stress. Ni budak software. Okay, budak software. Kita tengah buat report. Okay. Setelah kita pergi kacau budak ni. Okay. So dia tengah buat website, guys. Taufik Amal tengah buat website. Projek FYP aku ni pasal money. Pendekkan cerita, dalam apps tu dia bila kita scan duit depan, kita boleh convert daripada mana-mana currency around Malaysia guna kamera je. Lepas tu bila kita scan belakang, dia akan keluar 3D behind duit tu. Contohnya Tuan Abdul Rahman, dia akan keluar. So dalam apps ni banyaklah berkenaan dengan duit. And Alhamdulillah aku dapat best booth untuk application FYP ni. Tapi aku tak dapatlah award, top 10 award dalam universiti tu berpresent kepada industri. So aku agak sad masa tu, sedih lah. Tapi apa, kita cuba dah yang terbaik, tetapi tak ada rezeki pada masa tu. Okay, habis bulan 4 tu aku carilah tempat intern. Intern aku jumpa satu company ni, Nailed Exclusive, di dalam bidang fashion. Oh, masa bulan 6 tu aku berpeluang pergi dekat industri TikTok, sebab company tu ada nak bawa intern kat TikTok, belajar cara bagaimana algoritma dia, GMV dia berfungsi macam mana. And Alhamdulillah aku dapat beberapa teknik untuk bagaimana nak viralkan video TikTok daripada situ. Pada bulan 11 tu aku dapat berjaya graduate. Itu adalah macam bulan 11 tu macam aku lega lah. Sepanjang 4 tahun di universiti belajar, lepas tu di matrik 2 tahun, lepas tu di sekolah menengah tingkatan 4, tingkatan 5. Semua plan tu dah including dalam 8 tahun, 8 atau 9 tahun. Memang aku plan nak jadi begini, nak pergi ke sini, nak pergi ke sini. And masa aku grad tu aku nangis lah. Aku macam, aku tak sangka dah aku dah berjaya ke tahap ini, di mana tak ada orang berpeluang sampai ke tahap ni. Walaupun orang nampak lah degree ni biasa je, degree korang dapat degree biasa je, tapi bagi aku sangat bernilai sebab aku berusaha sedaya upaya untuk dapatkan CGPA yang terbaik. CGPA yang terbaik untuk aku banggakan parents aku dan sebagainya. Jadi pengalaman yang sangat mendalam, pengalaman yang sangat, bila aku nak cerita benda ni memang aku rasa sedih dah, sebab benda ni kita cuba pagi petang siang malam untuk mencari segulung ijazah. Daripada aku start fokus belajar ni pada macam dokumentasi borak macam dokumentasi. So aku fokus ni start tingkatan 4 tu memang aku pulung kakao lah. Aku nak masuk kelas sains, aku nak masuk matrik, sebab matrik ada allowance. So asasi kena bayar juga, dapat allowance. So aku nak dapatkan scholarship. So scholarship aku tak dapat masa matrik, tapi aku Alhamdulillah dapat Maidam. And masuk universiti pun aku still tak dapat scholarship. Agak sedih lah, sebab kos aku tak dapat ditaja oleh MARA. And then bila aku pinjam PTPTM lah, of course. And then kita masuk ke universiti, bila kita cuba untuk dapatkan CGPA yang tinggi untuk kita kurangkan PTPTN lah, first class 3.7 ke atas tim. Okay, aku cuba. Alhamdulillah aku dapat 3.44. Alhamdulillah lah. Macam
Aku cuba. Oh, dia sangat bernilai lah 4 tahun ni. Cerita dalam masa sekejap ni pun aku dah macam wow. Ke mana hala tuju aku selepas pada tu. Sebab aku jujur cakap, dalam map aku tu, aku dah stop sampai situ je. Aku tak tahu hala tuju aku selepas pada tu nak pergi kepada gaming ke, gamer ke, streamer ke, ataupun nak jadi grafik komputer programming, UI UX dan sebagainya, programmer lah, website developer, ataupun aku nak jadi graphic design, ataupun nak jadi freelance. I don't know. Honestly aku tak tahu nak jadi apa, sebab benda tu out of plan. So aku baca balik diary lama aku, aku dah limit sampai tu je. Aku dah cuba finish apa yang aku dah start. So sekarang aku bulan 1. Lama juga aku fikir untuk buat satu video ni. Overthinking lah sebenarnya. Aku tak tahu nak start daripada mana, nak ke mana, nak hala tuju aku ke mana. Overthinking. Otak aku ni, baca komen-komen orang cakap cringe, cakap apalah benda-benda macam ni, tak manfaat, tak menarik langsung kan. Oh, bosan lah konten ni. Macam, lepas tu aku hide dalam TikTok pun aku hide, dalam Instagram pun aku hide. And cakap macam ni aku jadi macam introvert. Konten aku tak cantik, tak smart ke, macam mana konten aku tak best ke ha? So ke macam mana, banyak kepala otak aku fikir. Ya Allah, benda yang menarik lah aku share kepada korang semua, the real life situation aku, macam mana aku berjaya suatu hari nanti. Kalau aku berjaya, insyaAllah aku yakin yang aku akan berjaya. Tapi bagaimana cara? Aku yakin suatu hari nanti aku akan berjaya, tapi bagaimana caranya? Okay, YouTube, Instagram, TikTok, berapa follower yang kita achieve? Untuk YouTube, saya berjaya collect subscriber sebanyak 2.157k. Dia sangat tinggi lah, highest lah. Untuk Instagram saya dapat 2,550, which mean dia decrease, dia berkurang. So sebab itulah aku jadi berfikir, overthinking tu, konten macam mana yang sesuai untuk aku. Adakah aku perlu join affiliate dan sebagainya. Aku banyak fikir. And untuk TikTok aku downgrade juga, jatuh sebanyak 8,440 follower aku lah. And aku macam takut nak post video kan, sebab aku takut benda tu lagi berkurang. So macam, what should I do? Macam mana kalau aku di usia 30, aku tak ada apa-apa. Kereta tak ada, rumah tak ada, motor tak ada, girlfriend tak ada. Macam mana? Tu aku terfikir macam mana kehidupan aku pada masa tu. So aku perlu build daripada sekarang, sebab aku tengok Khairul Amin the best idola untuk kita tengok lah untuk right now 2026 ni. Belum cerita, masa saya intern tu saya dapat gaji 500. Alhamdulillah saya dapat beli iPhone yang korang tengok gambar view makin cantik view kan. Daripada view congrats video convo itu, video tu makin cantik guna kamera apa, saya pakai iPhone 12 Pro Max. So itu achievement yang paling gempak. Kau patut bersyukur Zam. Kau patut bersyukur. And then for the mic, so grow up sikit-sikit. Aku dah beli green screen, laptop, PC je aku, laptop dengan PC ni aku belum upgrade lagi. So insyaAllah 2026 ni aku nak beli laptop lah, untuk senang aku nak edit. Sebab ni titik-titik lekat, titik tak boleh hidup. Peshang. 2026 ni everything yang aku build sebanyak 8 tahun ni aku kena build daripada zero balik. Which mean aku tak isap vape, tak isap rokok, tak ada kereta, tak ada girlfriend, tak ada duit. 5, tak ada, nothing. So kita start daripada kosong balik. By the end of the year ni aku nak dapat satu laptop. InsyaAllah kalau dapat, InsyaAllah laptop yang aku nak cuba, yang aku nak azam aku tahun ni, aku nak cuba fixkan aku punya otak ni, supaya aku jangan fikir apa yang orang fikir. Just buat je. Nak lawan tu susah. Rasa takut nak cakap depan kamera ni bukan senang bro. Bukan senang nak edit lagi masa, bukan senang nak build confidence tu, bukan senang. So aku yakin suatu hari nanti aku akan berjaya macam Khairul Amin. Aku yakin aku nak bantu family aku
Korang sangat-sangat, korang semua yang mana yang kahwin, yang ada haluan masing-masing, korang just fight untuk korang punya life. Jangan cuba bandingkan kehidupan orang lain dengan orang lain. So stop social media. Bila tengok social media, kita banyak overthinking. Kenapa aku tak dapat kereta, kenapa aku tak kahwin lagi, kenapa aku ni. Banyak fikir. Overthinking tu banyak sangat. So just fight. Okay. Aku pun nasihat untuk diri aku sendiri, yang mana aku ni more sebenarnya aku perlukan nasihat pada you guys semua. So thanks for watching. Don't forget like and subscribe. Bye guys. See you.